pakcik dalam video klip ni. Baik. Kejap, kita tengok. Saya mana nama? Ha? Yusri ada dua orang ada Tok Chang tu. Tok Chang malu-malu. Ponytail kata macam mafia. Tok Chang derok. Rambut-rambut kerinting-kerinting. Tapi tak ada, Edri pakai apa Apache tu. Mungkin Apache yang ujung sekali kot. Edri pakai wig ada tu. pegang biola tu. Korang lah punya pasal. Ha. Dah. Next gambar. Rebonding was kind of popular time ni. Semua angkat saya. Tapi tengok, rambut Yusri Edri. Ada Edri Nah, juga. bila saya tengok gambar ni, teringat Yusri yang tengah. Saya teringat yang raja jahat yang Shrek. Tu apa nama dia? Lord Farquaad. Lord Farquaad. Macam tu. Dah lah. Rebonding straight tu pakai yang sikat yang bulat tu. Bagi dia bulat sikit kan. Apa punya gaya. Tapi nampak sangat gambar AI. Saya tak ada bald spot kat tepi tu Ya ke? Lepas tu saya muda lagi. Ya. Dan ini, siapa ingat? Terbaru. Tahun berapa? Tahun ini. That's right, tahun ini. Pasal ini last kali fashion kita peragakan di konsert Gen Crew di Axiata 6 bulan lepas. Baru 6 bulan. Ya. Baru 6 bulan, rasa baru ke lama? Sebenarnya kalau ikutkan konteks lama tak ada apa, rasa macam lama. Tapi pasal orang jarang buat konsert 6 bulan kemudian buat konsert balik. Cepatlah sangat. Tapi katalah kalau kita pakai baju sama, buat lagu sama, rasa diorang pun tak terhibur kan. Ya. So kita nak bawa kelainan pada malam ni. Semestinya kerana kita percaya fan-fan carry yang hardcore ni, kita nak tanamkan nostalgia kepada anda. Banyak gemar-gemar lagu-lagu yang klasik kami. Dulu kita pernah perform lagu Balada Hati di Axiata. Sekejap. Minta maaf, lagu tu tak dalam set ni, jangan tunggu. Malam tak ada, sorry. Lagu 2 Tak ada. Tak ada juga. Kerana saya nak kenalkan lagu seterusnya ni. Dulu ingat tak masa album soundtrack berapa tu? Apa soundtrack? 95. 955, yes. Hidup kita simple. Kita belajar, exam, apa mak ayah cakap, kita masuk kiri kanan. Tak ada masalah kerja, tak ada masalah family ke dan sebagainya. Tak ada masalah keluarga. We're free to be ourselves. So malam ni, apabila kita sembahkan lagu ni, you have rediscovered inilah diri yang sebenar. Carefree, tak ada apa yang perlu risau dalam dunia ni. Kerana malam ni, anda bersama kami, kita kembalikan nostalgia. Terimalah sebuah lagu, Emilia.